Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Kisah Fliz. Jadi yang mana baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share kepada semua orang. Alhamdulillah, pada hari ini bersamaan dengan 3 Zulhijjah, kita akan membincangkan sebuah topik podcast yang bertajuk Di Sebalik Darah dan Daging, Hikmah Zulhijjah dan juga Korban. Jadi pada hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu istimewa yang dibawakan khas, iaitu yang pertama Dr. Ishaq bin Abdul Manaf selaku Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kisah, serta tetamu kita yang kedua ialah Dr. Jazmi bin Mat Isa, Ketua Unit Bahasa Arab IPG Kisah. Jadi sebagai permulaan kepada podcast kita pada hari ini, saya ingin bertanyakanlah kepada tetamu kita yang pertama, Dr. Ishaq, iaitu di dalam bulan Zulhijjah ini, harap doktor boleh jelaskan sedikitlah tentang kelebihan bulan Zulhijjah dan apakah kelebihan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah ni. Apa amalan yang kita boleh lakukan pada 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada pengerusi Acara Haram yang dikasihi, dihormati Dr. Jazmi pada podcast pada pagi ini. Khususnya sidang penonton yang saya hormati sekalian. Saya mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini disifatkan sebagai antara hari-hari yang paling mulia dalam Islam. Dan ulama menyimpulkan bahawa gabungan ibadah dalam hari-hari yang ada di dalam 10 Zulhijjah itu sangat istimewa, kerana terkumpul di dalamnya itu beberapa ibadah penting. Contohnya solat, puasa, sedekah, bahkan zikir, dan yang paling hebatnya ada di sana ibadah korban dan juga ibadah haji. Sehingga kan ada ulama menyebutkan bahawa 10 hari Zulhijjah ini adalah musim ibadah yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk hamba-hambanya yang mencari. Sehingga kan kalau melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di permulaan tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut dengan firman-Nya yang bermaksud demi fajar dan malam yang 10. Malam yang 10 ini ramai mufassirin menyebutkan bahawa antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menafsirkan 10 malam yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi hebatnya 10 awal Zulhijjah ini. Dan antara keistimewaan yang ada di dalam 10 awal Zulhijjah itu, dia disebutkan antaranya dia adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan amal-amal saleh berdasarkan firman, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam
wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, maksudnya 10 awal Zulhijjah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, ya, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali Nabi kata seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Nak menggambarkan kepada kita tentang hari-hari 10 ini adalah antara hari-hari yang dicintai oleh Allah untuk kita laksanakan amal-amal soleh ini. Kita boleh laksanakan dalam 10 awal Zulhijjah ini. Selain daripada amal-amal biasa yang kita lakukan, kita jadikan 10 Zulhijjah ini sebagai luar biasa, dengan solat sunatnya, dengan sedekahnya, bacaan Qurannya, zikirnya. Jadi mudah-mudahan itu memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, disebut kehebatan 10 Zulhijjah itu kerana terkumpul pada 10 hari 10 Zulhijjah itu ibadah besar dalam agama. Ibadah besar. Ulama menyebutkan keistimewaan 10 Zulhijjah itu antaranya ialah terkumpul berbagai ibadah besar. Solat, apa dah ibadah besar kita? Solat, puasa, zikir, sedekah, bahkan haji dan korban. Artinya serentak 10 Zulhijjah ini berlaku ibadah-ibadah besar itu. Dan antara rahsia lain yang ada dalam 10 Zulhijjah ini ada hari Arafah. Hari Arafah yang yang disebut sebagai penghapus dosa. Berlaku hari Arafah itu pada 9 Zulhijjah. Hari Arafah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Nabi menyebutkan Al-Hajju Arafah. Hebatnya hari Arafah tu sehingga Nabi kata haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bila Arafah ini 9 Zulhijjah. Yang kedua, kehebatan hari Arafah itu hari yang satu dalam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul agama ini telah sempurna. Hari Arafah itu adalah hari di mana agama ini telah sempurna berdasarkan satu hadis Nabi daripada Umar Al-Khattab, bahawa seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lataqazna zalika al-yawm 'aidan. Qala ayyu ayah? Qala al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wa qala Umar qad arafna dhalika al-yawm wal makanu alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'arafatin yawm al-jumu'ah atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hari Arafah adalah hari raya umat Islam. Jadi kelebihan hari-hari Arafah memang besar, sehingga kan terakhirnya hari Arafah adalah disebut sebagai hari pengampunan dan hari pelepasan api neraka. Dan dalam 10 Zulhijjah ini juga ada apa lagi? Ada hari raya korban dan juga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang insya-Allah akan disentuhkan oleh panel yang kedua nanti. Dan kita isilah 10 yang terakhir, 10 Ramadan, 10 awal Zulhijjah ini dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazkurumallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu
tafsirkan sebagai 10 hari awal Zulhijjah. Apa yang kita nak isi? Kita isi dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tasbih. Apa zikir yang kita nak buat? Zikirlah dengan zikir yang dialunkan, yang disebutkan oleh Nabi. Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 10 Zulhijjah ni sunatkan kita berpuasa 1 hingga 9, perbanyakkan zikir, banyakkan membaca Al-Quran, kita bersedekah, kan ibadah korban, kemudian kita solat malam, taubat walaupun sedikit. Jadi akhir kata, hari-hari yang mulia ini kita tidak akan kembali kepada orang yang mensia-siakannya. Justru itu kita gunalah peluang ini untuk kita cuba mengauk, melaksanakan apa yang dituntut untuk kita buat sepanjang 10 Zulhijjah ini. Itu sebagai mukadimahnya. Terima kasih. Kita kembali kepada pengurusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Fadilah Datuk Ishaq. Alhamdulillah kita dapat lihat begitu banyak amalan yang kita dapat lakukan sepanjang 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah, di mana 10 yang terawal ini adalah antara hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu perlulah untuk kita isi dengan ibadah-ibadah yang bermacam kita boleh buat, solatnya, puasanya dan sebagainya. Jadi kita terus kepada panel kita yang kedua, Ustaz Dato' Jazmi. Benarkah dalam bulan Zulhijjah ini berkait rapat dengan peristiwa sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada anak anda Harun selaku pengurusi MC podcast hari ini dalam podcast korban, dan tidak lupa kepada kanda saya selaku panel ataupun tetamu yang pertama untuk podcast hari ini, yang telah pun menjawab persoalan yang pertama yang dikemukakan tadi, dan saya ingin menjawab insya-Allah soalan yang dikemukakan oleh pengurusi MC, iaitulah berkaitan dengan hubung kait Zulhijjah ini dan juga rukun haji, rukun Islam yang kelima, iaitulah mengerjakan haji. Menariknya sedang penonton sekalian, termasuklah semua warga IPD Kisah yang mengikuti podcast kita ini, dan juga di mana sahaja tuan-tuan dan puan berada, ingin saya nak tegaskan menariknya rukun Islam yang kelima ini, dia mempunyai hubung kait kesaan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu kita boleh katakan, kalau kita lihat kepada seluruh rukun Islam kelima, hikmah Allah Ta'ala jadikan dia sangat berhubung kait, boleh dikatakan 100% dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Ismail. Jadinya secara kesimpulan awal, kalau kita nak sebut tentang hubungan kita dengan Nabi Allah Ibrahim, itu satu. Maksudnya ada satu. Artinya dari sudut syariat. Adapun Rasulullah SAW, dia ada ekstra lagi satu. Tidak sekadar syariat yang bermula di zaman Nabi Allah Ibrahim, tetapi dari sudut nasab keturunan. Sebab itulah di antara hikmah kita digalakkan, disyariatkan dalam tahiyatul akhir, kan? Kita baca selawat kepada Rasulullah, selawat kepada Nabi rukun. Kemudian kita tambahkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa hikmah dia? So hari ini kita nak jelaskan dari sudut dua hubungan ini. Kita dah faham tadi hubungan kita dengan Nabi Allah Ibrahim adalah dari sudut syariat. Kerana syariat Islam itu bermula pada Nabi dan Rasul yang ke-6.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Bermula di zaman Nabi Ibrahim. Adapun lengkapnya itu di zaman Nabi kita Muhammad. Itu satu. Adapun dengan Rasulullah SAW, dia berhubung kait dari sudut nasab, keturunan dan akidah. Kalau kita lihat nasab, Bani Israel juga daripada Nabi Ibrahim, dan melalui anak Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, akhirnya anak-anak Yaqub, Bani Israel. Namun bezanya di celah antara Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Isa, ramai yang dilantik jadi Nabi dan Rasul, berbelah orang. Kan majoriti Nabi dan Rasul itu di kalangan Bani Israel. Adapun Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Ismail, antara Ismail sampailah Nabi Muhammad. Ni nak beritahu kata eksklusifnya Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Di celah itu tidak ada yang dilantik jadi Nabi dan Rasul. Itulah hubung kait dia dari sudut sejarah. Maka untuk saya nak ringkaskanlah, kita nak lihat yang dikatakan ibadat haji itu sangat berkait dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Dari sudut sejarah, kita sebut apa benda kalau kita pergi ke Mekah yang tak berkait. Pertama sekali kita pergi ke Mekah, sudah pasti kita melihat Kaabah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah Ta'ala sebut benda tu. Jadi syariat kita ni, tapi warisan daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu antara dalil. Kan? Nabi Ibrahim AS, dia tugasnya meninggikan dinding Kaabah. Menurut sejarah Nabi Allah Adam AS, dan dengan dibantu para malaikat yang membina Kaabah ini. Tapi yang meninggikan dinding Kaabah itu dengan jelas Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Itu satu, Kaabah. Kemudian kalau kita lihat sejarah dari sudut apa dia lagi, sembilan korban seperti yang disebut oleh Dr. Ishaq tadi. Dan kenapa sembilan korban? Lambang pengorbanan yang Allah uji Nabi Allah Ibrahim ketika Allah mengarahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Kemudian dari situ muncul pula bagaimana Nabi Ibrahim, isterinya Hajar dan juga Ismail yang ambil batu nak lontar. Maka perlambangan ini dikekalkan Allah. Maka dalam ibadah haji, and orang yang pergi mengerjakan haji, dia akan lontar jamrah Aqabah, jamrah Wusta, jamrah satu lagi Ula, ada 3 jamrah. Itu lambang kita benci kepada syaitan. Sebab syaitan ni dia mengganggu, dia mengacau. Dan itu akan akhirnya bawa kepada kehidupan kita sampai di sekarang, di akhir ni. Kemudian kita sebut lagi apa benda? Sa'i. As-sa'yu baina Safa wal Marwah. Itu perlambangan usaha untuk kegigihan untuk survive dalam kehidupan. Bila mana Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim bawa isterinya Hajar dan juga Nabi Ismail biwadin ghairi dhi zar'in, Allah sebut kan, di satu lembah tidak ada sebarang kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada sebagainya. Maknanya ikhtiar hidup, bagaimana nak survive dalam hidup, maka itu dikekalkan, dia menjadi ibadah. Itulah lari-lari anak baina Safa wal Marwah, dipanggil as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Kemudian apa dia lagi? Banyak sejarah, antaranya kita ialah air Zam-Zam, pelambangan bagaimana usaha Siti Hajar mendapatkan air. Ada riwayat yang sangat banyaklah. Ada kata hentakan malaikat, ada kata hentakan kaki Ismail yang masih kecil dan sebagainya. Ini semua hubung-hubung kait yang berkait dengan Nabi Allah Ibrahim AS daripada perspektif sejarah. Jadinya kesimpulannya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaitkan kita dengan Nabi Ibrahim AS dari sudut syariat. Makanya dikekalkan salah satu rukun Islam, itulah rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji dan juga umrah. Kan walaupun umrah itu tidak termasuk dalam rukun, tapi Al-Quran menyatakan wa atimul hajj wal umrata lillah,
umrah, sempurnakan haji dan umrah. Maksudnya umrah juga sekali semua hidup. Yang berkemampuan wajib haji juga begitu. Jadi kesempurnanya agama itu ialah setelah kita melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Dan pada saat dan ketika ini alhamdulillah para jemaah haji lah daripada seluruh dunia sedang berkumpul di tanah haram, dan sebab itulah kita selalu mendengar sya'airul hajj. Syair ni dia dua perbezaannya lah. Satu syariat, iaitulah kita mengerjakan haji. Adapun sya'air, perlakuan berkumpul, kita bermalam di Mina, kemudian Muzdalifah, kita sa'i, itu semua sya'air menunjukkan kesatuan umat Islam. Yang dalam keadaan keseragaman kita pakai umrah, semua pakai pakaian yang umrah, tak boleh yang berjahit bagi lelaki, menunjukkan kayakah kita, miskinkah kita. Sekali imbas kalau orang tengok kain ihram ni, orang tak akan sempat bertanya mahal, murah. Walaupun ada kan Dr. Sam, orang kaya dia pakai kain umrah yang mahal lah kan, terusnya. Kalau orang miskin, tapi nak beritahu standard semuanya putih. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini saya rasa cukup sekadar itu sebagai menjawab persoalan yang dikatakan Zulhijjah. Namun ada pun Zulhijjah bulan yang ada haji, bulan lain tak ada. Dan kaitannya dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim AS. Mudah-mudahan semua warga IPG Kisah di mana sahaja anda berada, termasuk para penonton muslimin muslimat yang sudi untuk klik lihat perkara ini, mudah-mudahan dapat ilmu dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik kepada Harun. Jazakallah khairan katsiran kepada pendengar kita yang kedua, Ustaz Dr. Jazmi. Itulah kalau kita lihat begitu banyak sekali hikmah, pengajaran, mau'izah daripada setiap perbuatan kita dalam bulan haji ini. Kan macam Ustaz sebut tadi, perbuatan melontarnya, tawafnya, perbuatan sa'inya dan sebagainya. Jadi perlulah untuk kita beramal dan mengambil manfaat, dan sebaik-baiknya manfaat di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ini, dengan memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan puasa, dan juga yang paling penting sekali ialah kita memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tinggalkan podcast kita pada hari ini dengan sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kedua-dua pendengar kita yang sangat hebat, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada semua. Dan jangan lupa kepada semua penonton untuk sekali lagi subscribe, like dan juga share channel Kisah Flits. Kita bertemu lagi dalam siri podcast yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.